Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, tuan-tuan dan puan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kali ini kita masih lagi dalam Copy Master, Convert Sale Email SMS WhatsApp by Tuan Izan Syafiee. Sudah ready untuk belajar? Ini adalah topik yang saya sangat suka. Supaya anda tengok topik ni, anda terus dapat tangkap. What next aku nak buat? Gitu. Jom kita belajar. Bismillah. Jadi saya nak bagi tahu perkara yang paling besar yang kita kena faham adalah setiap perkara yang kita buat ni dia ada trend dia. Kan? Bagaimana kita nak buat trend ni, kita dapat follow mereka daripada trend-trend platform-platform sedia ada, dan daripada pengalaman ni saya gunakan untuk kita buat gerak kerja supaya apa saja yang kita lontarkan mesej melalui email, SMS, WhatsApp menjadi asbab mereka akan menjadi satu pattern untuk mereka. Ni paling penting. Jadi ni saya nak cerita dengan anda. Trend dalam TikTok, hari ni semua orang berkejar-kejaran dalam TikTok. Apa yang kita nampak, mereka akan ada nampak dua segmentation. Iaitu trend mereka double day dengan payday. Double day ni macam mana rupa dia? Satu-satu, dua-dua, tiga-tiga, empat-empat, lima-lima, enam-enam, tujuh-tujuh. Macam tu. Yang satu lagi berkenaan dengan payday, iaitu hari gaji 25 sampai ke hujung bulan. Ni dia orang akan buat 25 sampai awal bulan. So ini mereka buat. Yang kita nampak trend dekat TikTok ni, kebiasaannya ni dua trend yang paling paling mudah kita nak ikuti. Ni contoh yang pertama. Yang kedua pula, yang saya nak bagi tahu adalah trend dekat Shopee. Shopee ni dia ada per day. Dia ada trend dia per day. Kalau kamu ambil hari ni, berapa persen aku akan bagi. Kalau kamu ambil dalam masa sejam, dia ada dua ni. Hourly pun ada. So, dia suka main dua segmentation ni. Per day dan hourly. Jam, by masa, dan sebagainya kat sini. Jadi, bila kita tengok antara dua platform ni, walaupun dia lebih kurang, kita tengok dia menjual juga, tapi setiap platform dia ada kekuatan dia. Jadi apa yang saya nampak bila saya duduk dah 3-4 tahun buat gerak kerja back end ni dengan banyak, apa yang saya nampak adalah inilah perkara-perkara yang kita kena bawa dalam bisnes kita. Kan? Selain pada tu kita tengok e-com, yang lebih pada e-commerce, kalau website sendiri dan sebagainya, kita kena adakan campaign dan kena ada launching. Ini perkara biasa yang berlaku. Maksudnya apa saja yang kita bawa hari ni, perkara yang kita bawa adalah kita nak buat campaign, nak buat launching, pergi kepada pergerakan yang lebih baik dekat situ. So ini nampak trend-trend ada. Dan saya nak bagi tahu lagi, apa yang saya nak bagi tahu, e-commerce tahu produk-produk yang kita ada website sendiri, jual kat website sendiri dan sebagainya. Dan apa yang saya bagi tahu, secara umumnya ada banyak lagi gerak kerja yang kita panggil dia trend, yang mana kadang-kadang kita dah buat, oh gini rupa dia. Ini antara yang saya nampak mata kasar, yang saya compile, yang saya baca, yang saya dah hadam, yang saya dah buat dan sebagainya kat sini. Umumnya trend ini contohnya brand day. Apa yang kita nak buat brand day, kategori day. So pecah-pecah by day. Kan? Brand day nak buat apa, kategori day nak buat apa. Kategori day pun ada. Kadang-kadang kita buat seminggu sekali. Pecah dalam sebulan ada kategori day yang kita pilih. Hari jadi dan sebagainya kat situ. Kan? Monthly mega sales. Kita selalu nampak ada monthly mega sale. Berpartner, bank partner. Campaign, kita ada campaign dengan macam-macam orang, kita ada partner yang kita boleh campaign. Flash live, flash sale. Nampak tu? Out of stock punya gerak kerja. Trend dia. Boleh buat out of stock punya gerak kerja. Seasonal, micro event kita. Seller tier, agent. Seller tier. Jual satu ni dapat ni. You dapat lagi PWP dan sebagainya. Free shipping, boost day pun ada. Affiliate push. Kita nak pushkan affiliate punya commission pun ada. Voucher, waktu buka window tu kita nampak ada voucher keluar. Itu pun salah satu gerak kerja. So bila saya susun macam ni, anda tengok depan mata anda sendiri, hari ni anda tak perlu risau tentang campaign nak buat macam mana. So anda dah dapat dah clear picture. Oh ni campaign. Oh saya nak buat gerak kerja performance boost lah tuan. Oh saya nak buat repeat buyer lah. So dalam dalam tu baru kita fikir. Dalam ni yang kita kena fikir. Cara dia, perjalanan dia, apa yang kita nak belajar ni semua. So bila kita faham semua benda ni, dia akan beri kesan kepada apa. So sebelum tu, walaupun anda tengok ni macam, wih banyak lah tuan. Saya akan pecah lagi 4 sebab. Kenapa dia banyak? Sebab 4 trend ni dia berlaku dalam bentuk time driving, system driving, campaign driving dan then conversion retention. Conversion, maknanya retention mekanik lah. So 4 benda ni kalau anda betul-betul nampak, jom saya tunjuk satu-satu.
Anda tengok dekat sini time driving. Macam mana kita nak buat? Apa yang paling kuat time driving yang kita nampak hari ni? Dekat TikTok kita nampak double day, payday, per hour kat Shopee, per day dan Howley. Yang ni paling proven. Maksudnya, setakat hari ni mereka menggunakan gerak kerja ni, dia menjadi. Menjadi. Selalu jadi. Bukan kata mereka saja. Kami yang follow pun menjadi. So, apa kami selalu buat? Saya suka buat WhatsApp blast, SMS blast, push sale. Short term conversation. Dah simple. Ini sangat-sangat sesuai. So bila anda tengok benda ni, anda dah tahu dah. Oh, aku ada 4 je. Daripada banyak-banyak tadi tu. Oh, sebenarnya aku nak pecah 4 je. Aku nak ikut follow yang mana. Time driving nombor 1. Nombor 2, campaign driving. Macam mana kita nak ikut trend ni? Campaign ni besar. Impact dia mass. Kan? Collaboration pun boleh. Dia sesuai. Dia sesuai benda-benda macam tu. Anda tengok boleh buat brand day, category day, monthly, berpartner, flash sale. So benda-benda ni contoh-contohnya macam mana? Contohnya saya duduk company emas kan. Saya tengok apa kita buat tahun lepas. Kita buat campaign bersama dengan Bulan Bintang. Ni nama dia kita buat apa? Brand day. So anda kena fikirkan gerak kerja ni bagaimana anda nak susun. Bila anda nampak macam ni baru anda faham. Oh gini aku nak pergi. Lebih baik lagi kan. Jadi selain pada ni lagi apa kita nampak? Sistem. Bila kita ada sistem kita sendiri, kita ada ni, kita boleh main game plan apa? Kita boleh main game plan, buka saja Windows ada voucher, buka aja time boost, kita ada 15 minit, ada 1 jam harga tertentu, seller tier, ada stok seorang bawa ini dapat ni. Kan? Bagaimana nak buat performance boost mereka. So, ya benda-benda macam ni bila kita susun, automatically kita akan nampak kefahaman kita, orang datang pada kempen kita, dia tak rasa stres. Dia terasa kita educate mereka kan. Educate mereka ke ni. Ada back in stock kan. Back in stock tu, back belakang ni stock berapa tinggal pun boleh buat agensi-agensi begitu kan. Itu sebabnya bila kita belajar benda-benda macam ni, kita akan nampak kesan dia adalah kita boleh pergi kempen yang meluas. So bahagian untuk conversation dan retention ni, ni yang saya selalu suka kemas kini kan. Iaitu kalau anda tengok dengan saya daripada platform ke platform, kalau susah nak dapat, so kita kena keluarkan voucher, kita kena keluarkan gamification kan. Ada orang dapat ni, dia boleh, kita akan scroll siapa yang boleh cantumkan perkara ni, boleh dapatkan ni, inventory clearing in Indo kita boleh dapat benda ni. Kad recover, orang dah try masuk tapi tak dapat nak beli pun kita boleh kejar dia. So semua benda ni berlaku dalam keadaan apa? Berlaku dalam keadaan kempen yang mudah kita faham. Sebab tu saya cakap terus terang daripada kalian semua, cukup anda hadam apa ini trend, apa ini yang akan membawa keberkesanan dalam kempen kalian untuk memudahkan. Ini saya cerita kempen yang berjalan dalam bentuk apa? Strategis, dalam bentuk bukan secara tahunan. Maknanya kalau you tengok macam ni punya perjalanan, you boleh susun dia berkuarter. Jadi saya akan tunjuk pada anda apa kesan dia lepas ni. So anda dah belajar tentang bagaimana trend ni berlaku, apa semua berlaku. Apa yang kita nampak daripada day and day yang anda nak buat. Anda dah tahu dah macam mana nak keberkesanan dalam kempen anda. Anda dah nampak ni. Sekiranya ada persoalan dan ada pertanyaan, tolong cari saya. Saya akan bantu tuan-tuan dan puan-puan. Jadi insyaAllah, moga dimudahkan Ustaz. Segala pertanyaan, tolong tanya. InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.